Cepat bangun, latihan belum habis. Maaf tuan, Yen jatuh tadi. Awak ni perempuan tak layak jadi askar. Yen, kenapa awak nak jadi askar? Awak kan perempuan. Betul tu, perempuan tak layak jadi askar. Yen tahu Yen lemah, tapi Yen dah janji dengan diri sendiri, satu hari nanti Yen nak jadi askar yang hebat. Yen, semua tembakan awak tak kena sasaran. Maaf tuan, Yen akan cuba lagi. Lagi 2 hari kita akan pergi berperang, awak mesti bersedia. Baik tuan, Yen akan cuba sedaya upaya. Jangan menyerah, kita mesti terus lawan. Yen, kita kena lari, musuh dah dekat. Tolong, kaki saya sakit. Saya tak boleh jalan. Yen, tinggalkan dia. Kita kena lari cepat. Tak boleh, Yen takkan tinggalkan kawan Yen. Yen, awak dah selamatkan nyawa dia. Awak memang berani. Terima kasih. Dulu ayah Yen pun askar. Tapi ayah dah tak ada sebab perang. Sejak itu Yen janji nak jadi askar macam ayah untuk tolong semua orang, walaupun Yen perempuan. Sekarang saya faham, perempuan pun boleh jadi askar. Siapa setuju perempuan pun boleh jadi askar?